Salat maksud dia adalah bagaimana kita nak timbulkan sifat mengingati Allah dalam setiap masa, mengingati Allah, mengingati nikmat-nikmat Allah. Aqimis salata li dzikri, firman Allah. Dirikan salat kerana mengingati. Puasa untuk menahan diri daripada segala-gala sifat kezaliman, kejahatan dan sebagainya. Puasa bukan sekadar menahan diri makan minum je, menyakiti orang lain, menyakiti jiran, isteri dan sebagainya. Zakat, memberi belas ihsan, kemaafan, memberi hak. Kemudian haji, kesatuan dalam meninggalkan kepentingan masing-masing. Kan dalam haji kan semua kita bersatu, seluruh dunia bersatu, dan masing-masing meninggalkan kedudukan dia, pangkat dia, semua pakai pakaian yang sama. Tak boleh potong kuku, tak boleh tarik janggut dan sebagainya, tak boleh tutup kepala, semua sama. Tinggalkan kepentingan masing-masing. Kau raja ke, kau apa, kau tinggal, kau kena pakai macam ni, barulah boleh bersatu. Orang Islam ni sebab apa tak bersatu? Berebut. So mestilah muslimin kat sini adalah orang Islam yang mana dia ada hakikat rukun Islam tu.